atau 3 minggu yang lepas yang macam Iwan dengan Faris menceritakan tentang kenapa Muzium Negara kurangnya dapat sambutan. Dan hari ini Iwan juga nak share dengan korang kenapa korang kena pergi kat Zoo Negara untuk meramaikan ke tempat untuk meramaikan untuk pergi ke Zoo Negara. Alright. So hari ni sebelum Iwan nak start apa lagi yang ada dekat Zoo Negara, kira Iwan nak baca mukadimah dulu lah pasal Zoo Negara ni. Kemarin aku sebut mukadimah. Zoo Negara Malaysia ataupun Zoo Negara adalah zoo nasional yang pertama di Malaysia dan diuruskan sepenuhnya oleh Persatuan Zoological Malaysia, iaitu sebuah badan bukan kerajaan yang memainkan peranan utama dalam hal ehwal konservasi hidupan liar, penyelidikan, pendidikan dan rekreasi. Ia mula dirasmikan pada tahun 1963 dan dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama, iaitu almarhum Tunku Abdul Rahman. Zoo Negara juga bermula dengan koleksi induknya yang kini telah berkembang sehingga hampir 459 spesies hidupan liar. Sebab tu Iwan nak ajak korang beramai-ramai untuk pergi ke Zoo Negara, sebab korang tak akan nampak haiwan yang sama yang akan haiwan yang sama sahaja yang ada dekat dalam Zoo Negara tu. Korang akan nampak pelbagai jenis haiwan. Sehingga sekarang kalau kira kat paling famous, korang akan jumpa panda, antara kira aset sekarang aset negara yang ada dekat Zoo Negara, right? Kemudian zoo yang dihuni kira-kira 5,000 haiwan ini telah mengalami banyak transformasi dengan konsep pameran secara terbuka untuk keselesaan haiwan dan juga para pengunjung. Selain daripada itu, kalau untuk pengetahuan korang, Zoo Negara ini terletak di Ulu Kelang, di timur laut Kuala Lumpur. Ia juga ditadbir oleh bukan badan kerajaan, iaitu macam tadi lah Iwan sebut, Persatuan Zoological ni yang ditubuhkan bagi mentadbir zoo pertama Malaysia itu pada tahun 1963. Mempunyai sekitar 4,000 jenis haiwan dan 400 spesies mamalia, burung, reptilia, amfibia dan ikan pada tahun 2007. Zoo Negara juga telah menerima sijil ISO 9001 2000. Untuk pengetahuan korang, kira korang dah jangan risau, kira Zoo Negara ni telah diiktiraf oleh negara kita sendiri. Alright. Zoo Negara juga merangkumi keluasan 110 ekar tanah yang terletak hanya 5 km dari bandar Kuala Lumpur. Zoo Negara kini menonjolkan konsep zoo terbuka dengan 90% haiwan ditempatkan di kandang terbuka yang luas dengan hiasan laman yang bersesuaian dengan persekitaran asal. So, mesti korang menjadi tanya-tanya macam mana untuk kita sampai ke Zoo Negara kan. Hari ni Iwan nak share dengan korang cara-cara yang mudah untuk korang sampai ke sini. Tapi untuk secara umum dia, Zoo Negara ni beralamat di Hulu Kelang, 6,800 Ampang, Selangor, Darul Esa. Tapi persoalannya macam mana nak sampai ke sana kan? Sangat senang. Korang boleh naik LRT, alright, kemudian korang berhenti ke Wangsa Maju, ada korang ambil taksi untuk ke Zoo Negara. Maknanya stesen LRT Wangsa Maju tu adalah antara yang terdekat untuk korang pergi ke Zoo Negara. Kemudian korang ambil taksi untuk Zoo Negara. Selain daripada itu, korang boleh naik menggunakan bas Rapid KL yang bernombor 253 daripada stesen LRT Wangsa Maju, ataupun korang boleh naik bas Rapid KL 220 daripada Lebuh Ampang Kuala Lumpur. Itu di antara tempat-tempat yang korang pergi. Selain daripada itu, dekat situ juga ada hotel-hotel yang berdekatan yang direkomend dekat website Zoo Negara ni adalah Hotel Combine. Korang boleh buka ke website www.zoonegara.malaysia.my, kemudian korang tekan visitor info, getting there. Alright, kat situ dia akan tunjukkan selain daripada Iwan baca, kadang-kadang mesti korang tak jalan kan, sebab mungkin laju ke apa kan. So korang boleh ke website dia untuk korang dapatkan info dengan lebih lanjut macam mana untuk sampai ke sini. Alright, tapi selepas ni Iwan akan share lagi dengan korang ada macam-macam lagi aktiviti yang akan ada, sebab dia bukannya setakat pertunjukan haiwan, maksudnya macam setakat kita jalan-jalan tengok taman rama-rama ke taman burung ke apa kan, tak. Tapi sebenarnya di samping korang melihat keindahan
ataupun haiwan-haiwan yang ada kat sana, ada aktiviti-aktiviti yang diadakan kat sana supaya korang datang dan korang tak akan boring untuk sampai ke sana. Alright.